Tak, kita adjust sikit kita punya cermin ni. Okay, alright. Cuaca pun dah agak panas lah. Kita just nak buat running motor aja. Motor dah parking lebih kurang sebulan ataupun lebih lah kan. Motor tak bawa sangat. Macam nampak dalam video-video aku tu macam ni lah. Last video tu macam ni lah, tak ada apa-apa perubahan pun. Okay, planning untuk next, untuk tahun baru ni lah kan. Kemungkinan lah kan. Aku pun tak tahu macam mana lagi nasib Z8 aku ni. Kalau ada yang berminat boleh Roger lah. Kita sembang lah kan. Hampa boleh tengok lah video-video lama aku, macam mana aku jaga motor ni. Mileage, kita tengok mileage baru 22,457. Nampak kan? Ok, jom kita sambung balik. Let's go. So, kalau hampa tahu pun, sekarang ni pun zaman skuter kan. Zaman tengah orang banyak minat nak ride skuter. Jadi itulah aku pun plan lah. Aku plan, tapi aku tak betul-betul decide lagi. Aku nak pakai skuter yang lebih besar sikit lah daripada NVX tu kan. Sebab tu aku kata mungkin siapa berminat dengan Z8, kalau betul-betul lah yang tengah duk cari kan, boleh Roger aku lah. Sebab tahun 2026 ni aku dah start buat satu installment payment yang agak tinggi lah. So aku tak boleh nak pakai apa-apa motor ataupun kereta untuk tambah komitmen lah. Sebab tu aku pun kena decide something lah. Kalau ikut tak perlu pun lah aku nak tambah motor lagi kan. Tapi sebab motor ni pun aku tak naik. Jadi kita tengok dulu macam mana. Let's see apa yang akan terjadi lepas ni. Maksudnya sebelum road tag dia mati lah kan. Road tag dia mati ni tak silap aku dalam bulan 2 tahun ni. So aku tak perlulah nak renew insurans lagi. So kita let go terus lah. Sini kalau hampa perasan dekat tepi-tepi tu mereka dah buat, mereka dah nampak macam ada macam construction kat depan tu. Semua tu ini untuk jalan daripada Juru sehingga ke Sungai Dua. Dia nak buat flyover. Mereka dah start buat lah guys. Sebelah kiri sana Masjid Madani, Masjid PMX. Di sini akan berlaku banyak perubahan lah, construction selama lebih kurang dalam 5 tahun kot tak silap aku, untuk jalan raya saja. Projek daripada Juru ke Sungai Dua. Motor ni tak boleh lama-lama dekat traffic light lah, pun jadi lenguh lah. Kalau boleh ride tu tak jumpa traffic light lagi bagus. Layan juga sebenarnya buat motor ni. Memang layan lah kan. Time trafik tak banyak, jalan tak jam. Pertama atas highway macam ni tak.
Dia jadi sting tu, steam. Aku kalau nak balik rumah, aku takkan balik ke highway. Sebab tol Bertam tu, macam hang tahu lah, kalau hampa orang belah Kepala Batang kan, tol Bertam tu banyak roadblock JPJ. Satu lagi, kalau aku balik ke belah sana, aku akan tempuh lebih kurang dalam 6-7 traffic light tau, baru aku sampai rumah. Sebenarnya memang aku tak boleh belah lah. Nak kena tunggu kat traffic light tu dekat 2-3 minit satu traffic light. Jenuh ha. Balik kau ni relax sikit kan, dalam kampung tenang. Jalan ni pun tak banyak kereta. Kalau hari kerja ni, aduh. Kalau hari-hari macam ni kan syok, boleh lah aku pergi kerja naik Z8. Kalau hampa pernah follow aku punya YouTube zaman yang aku mula-mula start buat video Z8 ni, tahun 2018 macam tu kan. So zaman aku pakai Hero 4 tu, kat atas jalan ni tak banyak kereta weh. Aku berani abang kat hampa lah, tak banyak kereta pun atas jalan. Dia macam kira lebih kurang zaman dulu lah. Zaman orang tak ada duit sangat nak beli motor, nak beli kereta. Bukan kata tak ada duit, mungkin zaman tu pendapatan kan, isi rumah tu tak banyak sampai macam sekarang ni kan. Mungkin income pun tak banyak. So mungkin model-model kereta ataupun model motor tu tak banyak. Ataupun mungkin peluang-peluang pekerjaan, kita kata apa, gaji minimum, taraf hidup sekarang ni dah semakin naik, semakin tinggi. So tak mustahil lah kan, banyak kenderaan-kenderaan atas jalan, banyak keperluan-keperluan. Pertambahan penduduk pun boleh jadi satu faktor. Kalau dulu contohnya kawasan Kepala Batang, Pematang Poh tu penduduk tak ramai, sekarang ni dah meningkat. Sekarang ni kalau kata kepada seperang-perai ni, kita dah jadi Majlis Bandaraya kan. Dulu Majlis Bandar, MBSP, sekarang ni dah Bandaraya. Bila tahap tu dah naik, maksudnya bilangan penduduk pun dah naik lah, dah bertambah, semakin bertambah lah. Sebab apa aku kongsi benda ni, sebab sekarang ni kat atas highway ni, kat atas jalan kita ni dah semakin banyak dipenuhi oleh kenderaan-kenderaan. Sebab itulah aku pun dah terpaksa menyendiri dan slowkan lah diri aku nak bawa motor Z8 nak pi. Walaupun aku punya jarak tempat kerja dengan jarak kerja sekarang ni dengan yang dulu sama je sebenarnya, tapi sekarang ni aku dah tak boleh bawa dah motor ni. Aku dah tengok dia punya perubahan tu, dan aku decide kata, ni tak boleh bawa ni. Pagi-pagi ni kalau hang bawa motor Z8 pergi kerja, man tak dapat lah kan. Sebab tu pun zaman sekarang ni dia lebih kepada tambahan bilangan motor-motor macam skuter yang santai-santai tu lebih banyak kan. Orang pun tak mau fikir dah, lebih senang bawa skuter lah, senang pergi kerja. Sebab skuter pun sekarang ni dia boleh pergi kerja, dia boleh pergi ride, boleh pergi tempat yang jauh. Semua skuter dah upgrade lah sekarang guys. Okay, sebab tu lah aku pun kena tukar mindset ni. Motor-motor besar, motor sportbike, naked, okay, sisi yang besar ni mungkin dah tak relevan lagi.
dengan orang yang jenis macam aku lah. Kalau jenis macam hampa, orang dekat KL yang layan karak apa semua, genting apa semua tu, mungkin hampa boleh lah kan. Dia tengok orang lah. Okay, video ni akan jadi panjang lah nanti. Kalau panjang kita akan cut ataupun kita akan buat dua bahagian. Sebab aku tak boleh nak sambung video ni terlalu panjang sangat. Sebab kapasiti aku punya komputer pun dia tak boleh tampung lah. Kalau 20 minit tu aku akan render terlalu tinggi sangat storage dia. So kita akan cut buat sikit-sikit lah, InsyaAllah.